tak cukup dengan calon, kita kena tukar dan mula balik budaya politik yang bersih betul-betul, yang betul-betul ada integriti. Dan setiap itu kita boleh nilai daripada tindakan masa berkempen. Macam mana kita berkempen, kita bagi duit ke tidak. Sebab bila berkempen ini, sebenarnya cabaran dan juga dugaan untuk kita lakukan rasuah itu cukup tinggi. Sebab kita takut kalah. Kalau lawan bagi RM20, sekarang tak main lah bagi RM20 kot. Sekarang bagi berapa? 200, 300. Lawan bagi 200, 100. Lawan bagi 100, kita takut ni. Kalau dia bagi 100, kalau aku tak bagi, sia-sia saja aku kempen. Kalah macam itu. Kita tak ada duit tapi kita bagi 50 lah. Kalau tengok orang lain buat program besar-besar, hebat semua, kita rasa, kalau kita duk main ceramah, tatrak je macam mana nak menang. Cari duit, buat juga program. Bab bila cari duit, buat program, bab itulah yang kita mula akan tergelincir kerana you akan pergi jumpa businessman A, you akan pergi jumpa businessman B, you minta yang ini, you janji yang itu. Akhirnya, lama-lama kita terjerat dengan permainan yang sama. Jadi sebab itu, saya minta maaf kalau sepanjang 10 hari akan datang ni memang bosan kempen daripada kancil. Pagi dia bawa truck, dia bawa food truck. Tengah hari dia jumpa pengundi, dia buat walkabout. Petang dia jumpa pengundi. Malam dia bawa truck lagi. Lepas tu dia berceramah lagi dalam YouTube. 1 sen kita tak dapat. Tapi kalau kita nak berubah dan kita nak pastikan kita ada wang untuk bas untuk rakyat, wang untuk jalan dan juga infrastruktur besar, kita nak pastikan bahawa tidak ada pembaziran, baik wang kerajaan negeri, baik wang kerajaan persekutuan dalam tempoh berkempen, supaya duit puluh-puluh juta itu kita boleh gunakan untuk benda lain. Saya minta saudara-saudari bagi ruang kepada kami yang baru ini, tunjukkan sebenarnya yang penting bukan yang nampak di mata kita. Jangan kita kerana RM100 yang kita dapat, kerana kita pergi makan dengan Fahmi Fadzil lipat roti canai, lepas itu bertahun-tahun masalah kita, aduan kita dia tak layan dah lepas itu. Jadi InsyaAllah kita akan buat round dan kita akan kembali ke Lakin. Saya ingat kita akan kembali ke Lakin minggu depan. Dan saya setiap hari insyaAllah saya akan cover dalam 5 ke 6 dun. Jumpalah saya kat mana-mana. Dan saya kena paksa untuk buat IRL, in real life. Ya Allahu Akbar. Kan? Yang itu memang zalim budak-budak ni. Sebab sebagai ahli politik, satu-satunya masa untuk saya berehat dan tarik nafas ialah dalam kereta. Lepas ceramah, jumpa orang semua ni. Satu-satunya masa yang tak ada orang di sekeliling saya ialah masa saya dalam kereta. Masa itulah saya nak tarik nafas, saya nak minum air, saya nak berehat sikit. Sekarang dia kata tak boleh buat macam tu. Sekarang ini budak-budak yang Gen Z ni, dia tak dengar ceramah ni. Dia nak tengok you bercakap tanpa henti selama 4 jam di mana-mana you pergi, kamera ikut. Mampus aku. Dalam kereta pun kena cakap, naik longkang pun kena cakap, orang tanya itu semua kena cakap. Maka kita tak boleh nak kona-kona cakap macam ahli politik. Kalau dia tanya A, kena jawab A. Kalau tanya B, kena jawab B. Jadi insya-Allah setiap hari ada 5-6 dun. Dan saya berharap kita ada 10 hari lagi. Selain yang hadir ini, selain yang dengar dalam apartmen, flat yang ada di sekeliling truk ini, saya minta supaya orang-orang Lakin, orang-orang JB, sebelahnya Kempas, dekat dengan Setulang, dekat dengan Perling, pertimbangkan kalau kita dah cuba macam-macam untuk 10-20 tahun yang lepas, satu pun tidak menyelesaikan masalah, bagilah peluang kepada satu ubat yang baru. Dia sama macam sakit, jumpa doktor,
Tanya, dapat ubat yang sama, tak sembuh-sembuh. Akhirnya orang kata, you pergi cari second opinion lah. You pergi tanya doktor yang lain, mungkin ada ubat dan rawatan yang baik, yang lebih baik. Itulah kancil yang ada. Dan saya yakin dan berharap, sebab ini bukan kali pertama ni saya dilakin di JB ni. Tahun 2018 saya mula datang ke JB untuk Cik Allah. Belum. Okey. Tak payah berlari. Okey. Dia takut aku tak bayar gaji dia lepas ni. Ini bukan kali pertama saya dilakin dan di JB. Tahun 2014, Akmal Nasir masa itu staff saya. Macam budak-budak ni. Saya latih Akmal sama macam saya latih budak-budak ni. Tidur atas lantai. Saya tidur sekali dengan dia. Bukan sekali lah. Maksudnya saya tidur di rumah yang sama dengan mereka. Kan? Jadi cerita lain. Tidur sekali dengan budak-budak ni kan. Sama 2014. Lepas kerja dengan saya lebih kurang 5 tahun. Lepas segala jenis kempen dia dah ikut saya. Semua benda dia dah buat. Dia kata dia nak cuba untuk bertanding di Parlimen JB. Itu tahun 2014 tau. Saya kata kau gila. Mana boleh menang JB? Kita bukan ada orang sangat bertanding. UMNO menang puluh-puluh ribu. Mustahil lah. Dia bukan dengar cakap saya, dia balik. Dia jumpa semua dengan yang ada, saya ingat. Jadi saya bila dia dah mula balik ke JB, apa pilihan yang saya ada? Takkan saya nak tinggal di terkontang-kanting. Jadi saya berkali-kali, kalau saudara-saudara ingat, saya berkali-kali ke Lakin, ke Setulang, kawasan JB, Pasir Gudang, ke Tebrau. Dan 2018, sama macam kita sekarang ni lah, dengan truk macam inilah, tak ada orang sangka yang JB boleh jatuh dan dirampas daripada Barisan Nasional. Sebab itu kalau tanya saya tak tentulah wallahualam boleh menang ke tidak. Sekarang saya nampak gaya insya-Allah lah kita doa kita dah boleh lepas hilang deposit ni. Ada 10 hari lagi. Saya minta saudara-saudari, adik kakak sama macam bagi peluang kepada kami 10 tahun yang lepas masa kami muda-muda. Sekarang saya 10 tahun lebih tua. Saya minta saudara-saudari sebut kepada seberapa ramai orang fikir betul-betul, pertimbang betul-betul. Kalau dulu saya muda, 10 tahun yang lepas, saya kata kalau ubah, tukar kerajaan, kita boleh buat 1, 2, 3, 4. Sekarang aku tahu tak jadi macam itu. 10 tahun kemudian, tak ada janji dah. Saya tak janji apa-apa dah. Tak ada lah janji jambatan ke kapal terbang. Tak ada dah. Sebab saya pernah ada dalam kerajaan. Kerajaan akan tetap cakap, tak ada duit, tak boleh buat, tak ada duit. Jadi sekarang beban yang saya pikul adalah untuk menyediakan yang muda-muda dan juga sebuah platform yang baru, yang bersih, yang bebas daripada semua tinggalan amalan politik lama-lama ini. Kalau Kancil berjaya buktikan kita boleh buat, maka saya rasa tak ada alasan untuk parti-parti lain tak buat sama. Jadi saya nak tutup, sebab itu saya nak tunggu. BN ke, PH ke, PN ke, saya nak tanya sama ada mereka akan umumkan ke tidak berapa banyak mereka belanja untuk kempen pilihan raya mereka kali ini. Dan saya nak tengok daripada mana dia dapat duit itu. Kalau dia belanja satu malam 2 juta, daripada mana dia dapat 2 juta itu? Token mana yang sponsor? Saya berani cabar dan berani sebut sebab habis saja pilihan raya negeri Johor, menang ke kalah, kita akan kira berapa yang kita kutip, berapa yang kita dapat daripada fundraising dinner hari Sabtu yang lepas, berapa kita belanja, dan kita akan jadi parti yang pertama dalam sejarah negara kita akan isytihar dan dedahkan setiap 1 sen yang kita belanja dalam pilihan raya. Bukan nak menunjuk sebab duit tak ada. Kita nak tunjukkan bahawa kalau kita betul-betul ikhlas nak jaga duit rakyat, bukan sebab kita nak tunjuk kita baik. Sebab memang betul rakyat perlukan duit yang lebih banyak.
Memang betul lepas ini kalau ikut kepala dan cara yang ada sekarang ini, bas tak ada, jalan tak cukup, semua tak cukup. Jadi ia mesti bermula daripada orang politik dan orang politik mesti bermula belajar buat sesuatu. Jangan pakai duit macam dulu dan saya hanya harap perkara itu disambut oleh pengundi-pengundi. Jangan pilih parti yang mewah, korang pilihlah parti yang kayap macam Kancil. Boleh? Baik Jadi kita habis kat situ. Jangan lupa malam esok kita di Taman Anggerik di Kempas. Kita akan buka truk ini di sebelah berdepan dengan Pasar Malam. Ada Shell. Ada Shell. Dekat Shell. Korang ni pilih Shell je. Sebab kuning. Pilih Petronas nanti jadi salah parti pula kan. Jadi kita selalunya cari Shell. Memang dekat Shell dekat Shell, dekat Taman Anggerik. Kepada yang ada kelapangan untuk hadir malam esok dekat Kempas, kita jumpa dekat Kempas. Satu malam saya kupas cerita yang lain. Saya takkan ulang benda yang sama macam PMX selalu buat. Saya satu malam, cerita lain, aspek yang lain. Saya nak tutup, saya nak uji sikit lah. Dia macam mana pun ahli politik ni, kalau dia bagi salam saja, orang balik tidur tak lena. Dia kena habis ceramah, kita nak kena jerit juga sikit. Boleh? Saya sebut ayuh, saudara-saudari sambut dengan Johor. Saya sebut sekali lagi ayuh, saudara-saudari sambut dengan bersama. Boleh? Ayuh! 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 Kalau jerit lagi nanti kena maki orang kat sebelah. Okay. Terima kasih banyak-banyak.